Kalau aku cakap perpecahan maha dahsyat yang sedang berlaku dalam Perikatan Nasional sekarang, terutama sekali dalam Parti Bersatu ni, ini semua kerja-kerja jahat pimpinan PAS untuk kawal Parti Bersatu, kawal Perikatan Nasional. Ini semua kerja PAS nak kerat Tan Sri Muhyiddin, kerana kem Tan Sri Muhyiddin tak akan bagi peluang, tak akan bagi ruang kepada PAS, tak akan benarkan PAS untuk lead Perikatan Nasional. Selagi Tan Sri Muhyiddin kekal sebagai pengerusi Perikatan Nasional, Presiden Parti Bersatu, kau jangan harap dia nak bagi jawatan-jawatan penting dalam Perikatan Nasional itu kepada PAS. Itu hakikat dia. Cubalah kau fikir, 120 ketua bahagian Parti Bersatu berani sokong Hamzah Zainuddin terang-terang langgar Tan Sri Muhyiddin. Kerana apa? Kerana dia tahu Hamzah Zainuddin ini ada sokongan solid daripada PAS. PAS akan guna Hamzah untuk kerat Tan Sri Muhyiddin supaya PAS boleh kuasai Perikatan Nasional. Orang-orang kuat pada Tan Sri Muhyiddin, Azmin Ali, Tun Faisal, Ketua Pemuda Dik Hilman, Faizal Azumu, dia takkan benarkan PAS ambil alih Perikatan Nasional. Sebab itu tahun lepas Dr. Samsuri lepas jawatan Bendahari Agong Perikatan Nasional, sampai hari ni dah 9 bulan lebih dah Tan Sri Muhyiddin tak lantik orang lain, tak isi jawatan Bendahari Agong Perikatan Nasional ni. Sejak Bersatu lulus usul Tan Sri Muhyiddin calon Perdana Menteri, berapa ramai pimpinan PAS balon Parti Bersatu, balon Tan Sri Muhyiddin. Terang-terang ni balon, tak sorok-sorok dah. Dari Musyidul Am sampai ke pimpinan kanan sayap pemuda dalam muktamar tu, dia balon Bersatu. Hari-hari tu sepanjang muktamar naik seorang berucap balon Bersatu, naik seorang berucap balon Parti Bersatu. Tan Sri Muhyiddin cadang kepada PAS guna logo Perikatan Nasional dalam PRU 16 nanti tu pun tak sempat subuh, tak sempat siang, PAS dah jawab dah tak setuju. PAS tak nak guna logo Perikatan Nasional, PAS nak guna logo PAS. Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang sebut calon Perdana Menteri kena umur 70 tahun ke bawah. Dalam muktamar PAS lulus usul gerak kerja merampas kepimpinan Perikatan Nasional perlu dimulakan. Ni Tan Sri Muhyiddin ni mangsa percaturan jahat puak-puak PAS untuk lead Perikatan Nasional. Dan Tan Sri Muhyiddin bukan orang baru dalam politik. Dia tahu apa yang berlaku. Dia boleh baca percaturan game Hamzah Zainuddin, timbalan dia ni disokong oleh siapa? Disokong oleh PAS. Gerakan nak kerat Tan Sri Muhyiddin dari jawatan-jawatan utama dalam parti, dalam Bersatu, dalam Perikatan Nasional diatur dan disokong penuh oleh PAS.